share kat dia kata, saya makan diri saya sebenarnya. Dia kata boleh je demam, bagi je. Tu saya bagi setengah secek lah. Satu hari, ada ubat tu makan sehari 2 hari je. Ubat yang Panadol, ubat tu punya air kan. Itu satu. Kalau ada kita cucu yang 4 tahun lah. Saya sendiri mengajar tuition. Saya mengajar malam. Bila pada petang tu pukul 6 petang, saya pening. Saya pening. Adalah satu saya leader tu, dia beritahu, tu pun boleh. Saya kolesterol kan ada. Saya makan Nutrika tu, 1 secek. Baiklah, 1 secek. Dalam 2 jam, 3 jam, lepas tengah saya tak mengajar kan. Lepas tengah tu dah hilang pening. Alhamdulillah. Itu yang 2. Yang ketiga, demam. Kan saya mengajar ada yang parents anak demam sampai 3 orang. Jadi ada session 3 orang demam. Kan sekarang virus influenza, virus apa tahu demam kan. 3 orang anak umur 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Saya kebetulan datang rumah dia, saya cakap, Kak, boleh kat ini, dia boleh makan ini. Saya tiga-tiga terbaring, panas. Masa saya cakap panas ni, saya bagi. Sebab saya pada produk tu kan, saya bagi 2 hari tu makan, saya bagi dalam 4-5 secek. Sebab dua dia makan 1 orang, separuh tu boleh sehari lah kan. So makan, alhamdulillah hilang. So untuk virus kalau demam memang kata orang elok untuk anak-anak. Ada satu dan keempat saya lupa. Anak saya kawan negeri, kawan sekolah, dia masuk. Saya share sikit memang bagus untuk remaja. Umur kata 4. Alhamdulillah, bayangkan, yelah kalau kita kawan, dia gelap ke muka kan? Kawan sakit kaki. Dan masa tu dia makan, saya cakap, Umi ada tak ni? Ada.